Okey, okey. Abang Din sudah pun sampai. Hai. Manakah kita punya pengacara majlis? Pengacara apa? Alam haiwan. Cik Cik Mau, Cik Jah dan Cik Ta. Uh, ya, kami baru sampai. Kami baru sampai. Melapor diri. Siapakah tetamu kita pada hari ini? Ya, itu dia Sanggul dua, jalannya bergaya, lalu manis maknuna. Dia tumbang lah ni. Cita sampai dia berbaring. Ya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, selamat datang Cita. Ya, selamat datang. Itu kita di padang pasir. Sekarang kita di Padang Ragut. Betul. So menarik tempat baru ni. Penuh kehijauan, flora dan fauna. Ada teddy bear pula di situ. Ada 2 teddy bear. Romantik lah kan. Cik tak suka ke? Saya suka lah prop baru ni. Rasa tak nak balik. Tak balik lah Cik tak lama-lama di sini. Nanti kadang zone cari partner baru pula. Itulah betul juga kan. Dekat tu pula Cik Ta sudah dikenali. Betul. Cik Ta sudah jadi orang senior. Betul. Apa Cik Mau kata tu adalah betul. Saya sudah lama di tu, jadi saya sudah jadi senior. Orang kena ikut cakap saya kan. Betul. Cik Tam, habis macam mana Cik Tam? Performance okey? Kita biasalah. Performance kita mesti okey. Macam mana dengan awak semua? Menjadi okey ke? Kita semua sihat. Baik-baik saja. Cik Mau macam mana Cik Mau? Sudah makan ke Cik Mau? Kita sudah makan. Tadi makan chicken drill. Cik Mau sekarang makanan ala-ala barat. Macam mana dengan Cik Jah? Kita dah makan tadi. Makanan pisang. Itu tadi makan pisang. Cik Jah makan pisang. Pisang apa Pisang tanduk ke? Pisang awak ke? Pisang abu? Pisang tanduk. Itu kalau dia buat pengat sedap tu Cik Jah. Itulah. Tapi gajah mana nanti makan pengat. Orang kampung je lah. Betul. Macam mana dengan Cik Dah? Cik Dah macam mana ni? Baju belang bersuai Yankee. Ada di mana ni? Jalan-jalan di kota ke? Itu biasalah dengan habitat kami. Kesana kemari. Riang. Riang lah. Ya tak? Tak pernah dikejar oleh rimau ke? Dengan ada singa. Cik Mau jangan. Nanti kadang belum sempat ni baru je nak bersenang-senang ni. Yelah lah. Ni Cik Tak lah ni. Aduh, aku juga yang ni. Aku sebut je kan. Sebut hati-hati. Habis Cik Tak macam mana? Lepas ni ke mana ni Cik Tak? Kita itulah tak tahulah ke mana lepas ni. Mungkin kita akan ke Balai Islam. Itu
Kisah Nabi tu. Oh, dekat Masjid Negara ke? Ya, betul-betul. Oh, kat situ ada kesenian tentang Islam. Baju Nabi, pedang Nabi, semua ada situ. Okey, baik tak. Baik, kita pergi situ. Bagus untuk pembelajaran. Apa kawan-kawan semua ni dah makan ke? Kita orang semua sudah makan. Kita dah makan. Kita orang sebelum keluar tadi dah makan. Siapa yang antara ni cik dah? Abang Din. Abang Din terbaik. Hari ni taman gembira apa ni? Begitu sibuk sibuk. Hari ni ada pemunggahan barang, penyerahan kenderaan. Lepas tu dengar kabarnya tanah lapang sebelah sana dia nak buat kayu Yuska. Yuska. Sini dunia RC dan alam haiwan bergabung. Yalah, kat sana penuh dengan kenderaan. Kita pun kenderaan juga, tapi kita kena kenderaan purba. Betul. Rasanya dunia RC mengkaitkan kita antara dua zaman. Betul. Yeah. Bijak jugalah dunia RC ni kan. Dia nak menunjukkan bahawasanya peredaran zaman secanggih-canggih zaman sekarang, kita akan kembali juga ke habitat asal. Kita akan kembali kepada asal. Betul tu. Sehebat mana pun tamadun yang kita bina, akhirnya kita akan kembali kepada asal, iaitu gua dan juga haiwan ternakan seperti lembu, kambing, unta. Itulah dia hakikat hidup kan. Baguslah cerita ni, berguna falsafah. Apakah lagu yang kita akan kaitkan dengan peristiwa ini? Okey, mari kita sama. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Esa, tunaikan Dia ihsan, nikmat dan bahagia. Walaupun kita semua menjadi hamba, tapi mereka dulu dia. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, sekian kita perjumpaan pada malam ini. Jumpa lagi esok hari. Bye-bye. Cantik di mata, turun ke hati. Daripada DJ anda, Razman Ridwan.